semua parents patutnya kalau macam daripada join face to face, saya lebih suka online ni menjimatkan masa. Okay, jadi saya rasa semua parents patutnya join FTA ni. Nama saya Puan Syamu. So, saya seorang cikgu juga, tapi cikgu sekolah rendah. Yang ni anak saya Nikhil. Sebenarnya dia dah masuk tahun kedua dia belajar kat FTA. Sebelum ni anak sulung saya, anak perempuan pun dia habis SPM tahun lepas. Dia pun belajar kat FTA juga. Jadi saya memang trust sangat lah dengan FTA ni. Memang pusat tuition yang sangat bagus lah. Cikgu-cikgu dia memang caring sangat. So, kalau saya sebagai cikgu sendiri kalau saya tengok kelas anak saya ni form 1, murid-murid dia dengan pelbagai soalan kadang-kadang tu macam kita rasa irritating sangat. Kan? Betul-betul irritating. Kalau saya lah cikgu kat situ kan, saya rasa saya memang akan baran. Memang akan marah budak-budak tu. Tapi cikgu-cikgu tu handle dengan cara yang memang bagus sangat. Tak buat budak tu rasa, sebab kadang-kadang tu kan kita bila limitkan budak-budak tu takkan bersuara, betul tak? So diorang pun enjoy kelas tu. Anak saya sampai sekarang ni dia tak pernah cakap saya tak nak join tuition. So dia tahu waktu tuition dia, so memang dia akan join. So memang bagus. Aktiviti dia pun bagus. So cikgu-cikgu dia akan ajar dulu. So dia buat semua murid participate. Macam biasa kan kalau kita dengar online ni, dia takkan priority pada semua murid, betul tak? Dia akan limitkan beberapa murid je, dia akan pick berapa murid je. Tapi yang ni dia memang bagi semua murid participate. Dengan dia evaluate, dia nilai semua kerja murid. Kalau writing, contohnya writing, so bila murid tu dah buat, cikgu tu akan baca satu-satu. Bila murid tu dah post, cikgu tu baca satu-satu dan dia terangkan apa kesilapan setiap murid. Itu yang kita nak. So walaupun kita tak tuition face to face tapi bila tuition secara online ni pun, tapi cikgu beri priority sama macam yang face to face. So saya memang puas hati sangat dengan FTA. Nikhil ni tak suka belajar sangat. Dia kalau boleh dengan phone dia je kan, budak-budak. So kita nak suruh dia belajar tu memang susah sangat. So bila dia join FTA ni, sebab dengan saya pun dia tak nak belajar. Tapi bila dia dah join FTA ni, so saya nampak improvement dia sebab dia dengar apa yang cikgu dia ajar. So dia dapat improve dia punya semua subjek yang dia masuk tu, memang dia dapat improve. So memang saya percaya sangat lah. Compare dengan awal, sebab bila dia masuk tu dia orang buat macam diagnostik kan. So bila dia start terus bulan 1 tu, memang markah dia rendah sikit. Tapi bila yang kali kedua ni, yang setengah tahun ni, markah dia memang meningkat. Semua subjek. Kadang-kadang ada parents juga yang tak ada masa nak hantar anak. So anak-anak akan ponteng kelas tuition kan. So bila dia online macam gini, anak-anak tak perlu nak tunggu ibu bapa. Mereka terus dia ambil laptop mereka ataupun device mereka kan. Mereka akan terus online saja. Jadi ini akan menjimatkan masa mereka juga. Klik link di bawah untuk daftar kelas sekarang.